Hi guys, I'm Putri. Hello. Welcome back to Borak Semula. Borak Semula. Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Okay, hari ni kita tak akan cakap pasal architecture. Kita akan cakap pasal Kisah seram dekat puncak alam. Tapi korang tak kenal aku lagi kan? Aku pun baru sampai sini. So, aku host, bukan tetamu pun. Aku student sini juga. Aku host untuk hari ni. And bersama dengan Put, kita borak pasal benda seram lah dekat puncak alam. Okay. So, okay. Jadi kita akan baca korang punya komen-komen and reply dekat thread. Okay. So sebab kita orang dah tanya dah pengalaman korang semua dekat UiTM Puncak Alam kan. Jadi kita akan baca lah. okay. Kita start dengan cerita siapa ni? Meng Uzurion. Okay. Okay, aku nak cerita. Back time aku SEM 1, aku duduk kat College Dahlia. Kita orang ni memang tidur tingkap terbuka tapi langsir tertutup lah. Satu malam, aku terjaga sebab bunyi orang kumak kamit and jalan laju gila back and forth. Aku duduk bilik 4, rumah menghadap tasik Dahlia. Bilik kat mana? Kat atas Dahlia kat atas. Okay. Budak tourism, budak account, kakak aku duduk situ juga. Oh ya? Betul dia. Tahun berapa? Okay. Okay. Dan aku macam seram lah sebab yang kumak kamit tu suara lelaki. Jalan laju gila and in a foreign language. Allah je tahu how much aku baca ayat kursi dalam hati and aku tak berani nak buka mata, sumpah. When I did open my eyes, aku nampak lembaga hitam tinggi. Memang completely hitam. Aku tak nampak muka dia, not even his features. He walk ulang alik from tingkap, pergi almari, metering, shit. So obviously aku dah nafas manjang, memang badan aku getar weh. That thing keeps pacing back and forth, lepas tu dia stop kat tingkap. And tengok aku. Aku pengsan lah. Weh, asal dia borak macam pengsan ni normal? So, benda tu, so kiranya waktu dia nampak benda tu, dia memang dapat nampak figure benda tu lah Ya, dia kata dia dapat tengok lembaga. Lepas tu dia kata next thing I know dah pukul 6, dia tanya roommate dia, macam ada dengan orang jalan tadi. And she was like, aku ingat tu kau. Oh my god. So tu bukan dia guys. Tu bukan dia guys. Oh, so cerita dia habis kat situ lah? Ya, cerita dia kat situ je. Kita tak tahu apa lembaga hitam tu tapi mungkin memang lembaga lah. Zura ni dia cakap tak habis. Tapi menarik sekali. Okay. So kira, tapi aku ingat macam waktu sebelum aku masuk sini lah, aku ingat macam apa, college kat sini kan semua baru. So aku rasa macam tak ada benda seram sangat lah. Tu aku pun macam kau baru. Aku rasa macam tak ada benda seram sangat lah sebab aku selalu dengar pasal UiTM Jengka, pasal UiTM Shah Alam. Shah Alam. Tapi nak dengar puncak alam macam susah sikit lah. Tapi aku tahu pasal puncak alam ni lepas aku naik Grab pergi City City Mall. Lepas tu waktu tu kita nak tengok wayang ke malam lah. Lepas tu balik sini naik Grab lagi. Lepas tu pakcik yang dah bawa Grab tu, dia cerita kat kita orang lah yang puncak alam ni memang daripada dulu tempat orang buang hantu lah, buang macam-macam lah. Jadi lepas tu baru macam aku duduk dengar orang cakap lagi pasal UiTM puncak alam ni. Okay. Tapi tadi kau cakap UiTM Shah Alam kan? Aku jumpa satu yang reply kat kita ni pasal UiTM Shah Alam. Oh, ni Sezul dari lah. Sezul lah. Sezul. Clock it. Sezul. Okay. Sezul kata, Ali baca lah yang Okay. Sezul tu. Alah, cerita UiTM Shah Alam boleh tak? Masa tidur seorang-seorang dalam studio, after submission, dah kunci pintu studio semua. Belum lelap lagi. Dengar orang berjalan dalam studio. Bunyi tapak kaki makin dekat. Intan dari tempat tidur, tak ada orang pun. Damn. Tak ada orang. Maksudnya dia dalam studio kan? Maksudnya dia seorang je dalam studio tu? Rajin je Sezul dalam studio tu seorang. Rajin punya Sezul ni. So kira ni bercerita ni dah lama lah Sebab Sezul sekarang dah jadi lecturer, dah ada anak lah. Tapi maksudnya hantu-hantu ni suka budak architecture. Alamak ai. Tapi tadi
borak pasal yang tingkap apa yang menguzurian tu kan. Kan dia borak pasal hantu yang depan tingkap tu. Aku pun pernah experience lah benda-benda macam ni. Dekat sini ke kat tempat lain? Dekat Rumah kau lah. rumah aku lah. Okay. So cerita dia tak ada lah seram mana pun, tapi dia waktu tu aku tak tahu macam mana aku boleh ingat benda tu, sebab benda tu memang aku nampak jelas figure benda tu tau. Waktu tu aku baru 5 tahun ke 6 tahun, tapi benda tu still boleh boleh main lagi. Okay. So kalau budak-budak kecil memang dia orang boleh nampak lah benda-benda macam tu. Kau selalu nampak ke kau tak Aku selalu? nampak benda tu sekali tu je. Oh, sekali tu je. Okay. Waktu tu aku duduk dekat, kita orang stay kat Jengka lah sebelum pindah duduk Perlis. Oh. Sekarang aku duduk Perlis. So waktu tu dah pukul, aku duduk dekat Jengka. Memang dia orang kata tempat taman aku tu memang taman yang memang selalu nampak hantu raya lah. Oh, area rumah kau? Sebab memang situ kawasan yang pokok sawit ni. Jengka kan banyak-banyak pokok-pokok yang ladang-ladang sawit semua tu. So waktu tu dah pukul 12:30 malam tau. Semua family aku dah tidur lah. Aku tidur dengan mak aku. Cik apa lah. Lepas tu aku bangun pukul 3-4 pagi lah. Aku rasa macam aku nak cek tingkap lah. Aku ingat macam dah siang tau. Sebab waktu tu aku dah tidur lama lah. So aku buka tingkap. Waktu tu sebab katil kita orang betul-betul duduk sebelah tingkap tau. Mak aku tidur sebelah aku. So aku bangun terus buka tingkap. Jadi waktu tu memang gelap lagi lah. Memang tengah malam aku rasa. Sebab memang gelap lagi. Rumah tu rumah landed lah? Rumah landed tapi dia gabung. Faham. Tu aku buka tingkap. Aku memang nampak exactly baju putih dengan rambut hitam panjang. Muka tak nampak? Aku tak nampak. Tapi dia memang jalan smooth gila tau. Tapi dia ada muka ke dia punya rambut belakang? Kau tak? Kau tak kalau... Dia side dia je. Oh, side. Seram kan? Memang kau nampak jelas tu. Dia memang lalu macam tu je. Laju lah? Laju lah? Dia slow ke? Dia macam ni. Ni pace aku lah. Pace dia tau. Macam tu. Memang exactly depan aku. Aku memang nampak baju dia putih dengan rambut hitam panjang macam hantu raya lalu nampak dalam movie tu lah. Oh. Tapi waktu tu aku memang tak kacau lah. Lusuh. Macam lusuh-lusuh sikit. Oh, Betul aku... Waktu tu raya lah? Tak, hantu raya bukan waktu raya tau. Oh tak? Okay. Hantu raya tapi aku memang pelik lah. Hantu raya ni kenapa nama dia raya? Nama dia raya. Tak, sebab kan hantu raya dia keluar waktu raya kan. Sebab dia kan ambil puasa. Aku ingat Cak. Dia dah selesa sangat ni. Kan ambil puasa. So lepas tu kan raya kan. So tu lah datang hantu raya. Tak. Bukan lah. Untuk kau bukan lah kes kau. Untuk aku bukan lah Gus. Tapi dia memang macam hantu dalam movie lah. Faham. Aku ada cerita. Dia bukan cerita aku lah. Ni mak aku cerita. Zaman mak aku kecil kan. Oh, ni dah lari sikit bagi UiTM berjalan. Tahu. Sorry tapi waktu tu mak aku kecil tau. Mak aku dia dia tak duduk dengan family dia. Even though dia kecil, dia membesar sendiri lah. Lepas tu, mak kepada mak aku, which is nenek aku, meninggal waktu mak aku muda lah. Waktu mak aku still sekolah. So, aku duduk sorang-sorang dekat Johor. Aku, which is duduk Singapore. Kerja kat situ. So, macam memang dia membesar sendiri lah. Lepas tu aku cerita lah dekat aku yang dia tidur, dia bangun, kaki dia macam banyak luka-luka apa semua. Faham tak? Lepas tu rumah dia tu memang rumah lama lah. So macam lepas tu dia tidur and then kadang-kadang dia boleh dengar macam shower terbuka, macam kerusi yang rocking chair tu gerak apa semua. Macam cerita Lepas tu kan rumah aku tu luar dia ada rumput kan. So ada lalang tinggi lah. Tapi dia dengar malam-malam dengar orang lalu lah macam nak masuk rumah dia kan. Tapi bila esok pagi dia bangun dia tengok lalang tu tak berusik pun. Macam lalang tu tegak macam tu lagi. Dia macam lalang tu tak berujis pun. So yang kaki tu
dia suspect benda tu toyo lah. Toyo, aku ingat toyo main kira-kira je. Tu lah. Tapi cakap yang toyo tu. Toyo yang menggigit Tak. Mencakar. Dia macam toyo tu is, aku tak tahu betul tak, tapi aku tahu toyo tu is something yang kita suruh dia buat. Kalau dia kau suruh dia curi, dia pergi curi lah. Kalau dia suruh dia ada kau, tuan dia. and then depends, kalau kau nak dia curi banyak duit ke apa, kau kena bayar, aku tak tahu bomoh ke apa lebih. Aku tahu macam tu lah. Dia macam reward yang kau nak dapat tu, upah yang kau kena bagi tu kena balance macam tu. Sekiranya ada orang hantar ke apa? Tak tahu. Dia besar seorang-seorang, so macam tak logik ada orang nak hantar kat dia. Memang. Kayaknya rumah kau tu, kira memang ada history dia di sebalik tu dia. aku tak tahu lah. Sebab dia punya paranormal yang berlaku tu memang nampak macam multiple times tau. So, aku tak ingat cerita dia macam mana, tapi aku bising sebab mungkin cerita dia lain sikit. Tapi dia pernah ada orang nak rompak ke macam nak buat jahat lah kat rumah tu. Lepas tu dia tak boleh masuk. Kau tahu tak, instead dia berenang dekat lantai rumah. Duduk seorang, budak kecil duduk seorang. Kalau tak ada macam, kalau dia tak nak susahkan abang-abang dia, so kadang-kadang dia cakap dia okey je. Abang-abang dia dah tua sikit, dah berkeluarga. So kadang-kadang macam dia makan pun, kalau orang letak makanan depan pintu rumah baru dia makan. Dia main duduk seorang, faham tak? So dia lah kalau bilik ada orang tengah berenang kat lantai. Dia macam kelakar sikit lah. Itu kelakar dan scary lah. Itu je the only experience yang aku tahu lah pasal yang seram. Kalau macam aku sendiri tak jarang lah experience benda seram macam tu. Aku tak pernah kena tu. Alhamdulillah. Macam mana orang yang experience hantu ni, dia boleh rasa, dia boleh, kau tahu, sebab aku tak pernah rasa, dah lama aku tak rasa benda macam tu tau. So bila kita nak rasa. Tak nak. Orang-orang yang macam terbuka hijab dia lah. Macam mana dia boleh nampak benda tu figure macam mana kan? Aku yang pernah experience kat Puncak Alam ni aku sendirilah. Yang paling boleh kata paling teruk pun, aku buat kerja dekat koridor fakulti kita ni, fakulti KAB ni. FAB, sekarang FAB lah. Aku buat kerja dekat koridor tingkat 3 tu, yang depan vending machine tu. Okay, waktu aku masuk sini dulu, memang ada lecturer kita orang dah pesan yang jangan pergi tingkat 3, jangan pergi tingkat 5. 2 tingkat tu jangan pergi malam-malam lah. 4 tak tahu lah, tapi 3, 5 tu macam jangan pergi. Macam malam-malam kau jangan berayap kat atas tu. Lepas tu lepas tu aku biasalah, macam kita orang nak cari angin kan, nak tukar-tukar angin, tukar-tukar tempat. Lepas tu kita orang tak boleh nak buat kerja dalam studio kan. Studio kunci, buatlah kerja kat koridor. Jadi koridor tu memang luas pun kan. Koridor tu luas. Tapi kita orang buat kerja dekat betul-betul tempat jalan tu lah. Yang kat koridor tu ada orang lain juga. Lepas tu tiba-tiba aku bau yang macam bunga semerbak. Tapi memang aku sebenarnya tak tahu benda tu menyeramkan. Aku tak rasa benda tu menyeramkan sebab aku bau tu macam bau benda yang wangi kan. Benda wangi, so kita tak ada expect tak tahu benda. Orang yang tak tahu dia rasa macam tak ada apa lah. So aku macam, lepas tu muka aku macam ni. Lepas tu aku tengok ada kawan aku seorang waktu tu, dia memang jenis yang kau tahu dia boleh nampak. Lepas tu dia group mate aku. Lepas tu aku tengok muka dia macam, lepas tu dia tengok muka aku macam ni. Lepas tu aku macam, muka aku macam, aku, alamak, aku dah tertegur kan ni. Pasal member aku seorang tanya, asal put? Puasa put? Macam dia kepo macam asal put kan? Pasal aku WhatsApp dia, sebab aku sebenarnya boleh tak nak cakap. Aku WhatsApp dia, ada bau bunga, aku WhatsApp dia. Lepas tu dia pun macam oh shit kan. Lepas tu member aku seorang tu macam, okey lah, dah banyak lah kita buat ni, jom lah kita kemas balik kan. Lepas tu kita pun kemas balik. Esok pagi dia cerita kat aku, dia nampak benda tu tengah nyintai orang sini kepala dia. Lah. Daripada ujung koridor tu, tengah nyintai tu. Wih, aku aku kan, kalau tengok podcast yang Sembang Seram lah, kalau dia act
as macam hantu tu. Memang aku tak boleh. Sebab aku memang auto generate tau. Kepala aku hantu tu tengok macam tu. Kau faham tak? Aku macam tu. Oh tak, Tak, kan apa tadi aku kau buat cakap, tadi. tu yang aku cakap. Tapi sebab dia buat kat aku remang tak? naik Dia tunjuk kat aku juga macam mana hantu tu nyintai. Dia kata hantu tu nyintai kepala je situ orang tengah tengok kita orang. Dia tengok je kita orang, dia tak kacau pun. Dia buat macam tu. Tapi aku dah macam, tengok je. Seram. Tak kacau pun. Seram. Aku sebenarnya tunggu lama lah nak buat yo tu. Tak sempat-sempat. Kita kena invite Pak Munawir. Kau tahu yang sembang seram Pak Munawir tu? Yang Tak mana? tengok? Pak Munawir. Dia baca doa buka hijab. Dia duduk, dia kata, okey, semua orang saya nak baca doa buka hijab lah. Lepas tu, siapa nama mamat yang sembang seram tu? Host tu lah. Ada host. Dia terus macam, okey tak apa saya Pak Munawir baca je. Saya nak belah daripada sini. Saya nak duduk belakang. Dia macam slow sangat Tapi memang aku pun stop sampai dia nak baca doa je. Lepas tu aku tak sambung dah. Aku dah goyah waktu tu. Aku tengok sampai kamu pisang pun aku hampir separuh mati. Tak boleh. Tak Kau boleh. jangan main weh. Aku tak boleh. Dia bukan masalah jump scare. Dia masalah benda tu sendiri kat situ. Okay. Okay. Aku kita dah jauh Aku dah Sat. macam cok sikit lah. Okay. So, aku rasa kita kena back to puncak alam balik lah. Okay, kita kembali kepada korang punya thread ni. Okay, sekejap. Kita orang cari. Tapi dalam kita punya reply thread tu tak ada pun yang sembang pasal kan? Pasal gula-gula. Sebab korang pun tahu kan? Aku rasa kita tak perlu spesifik sangat lah ke. Kita pun dekat kawasan, pada kita orang shooting kat kawasan fakulti juga lah kalau korang nak tahu. So, bila kita cakap-cakap macam tu, takut dia datang lah. So tak disebut lah. Jangan sebut lah. Kita jangan spesifik lah. Okay. Jangan spesifik lah. Jangan Nanti diseru dia namanya. datang. Okay. Okay. Kita baca. Kita next. Apa ni? Cerita 2013 dekat Padang Masya. Next. Sikit. Sampai aku baca habis. Balik dari studio foto. Oh, sebelah. Tapi ni tajuk cerita dia. Dekat Padang tajuk Masya. cerita dia pada Masya. Masa tu ada tumpang kat FSK. FSK sebelah kan? Fakulti... Ya, FSK. Sebelah FSPR. Sini perancangan. Sini. Okay, SPR skip that part guys. Okay, cut lah. Cut. Cerita ni tengah kat Padang Masya. Balik dari studio foto. Masa tu ada tumpang kat FSK. Oh, FSK atas. Fakulti Sains Kesihatan. Okay, tak payah kat. Kita ingat. Sorry. Malam ada entiti lambai-lambai. Dia tak tunjuk ke cara lambai dia? Patutnya korang stitch lah macam baik macam ni ke macam ni kan. Dia kata tapi sebab aku rabun, perasaan takut tu tak kuat sangat and harap dia tak ikut sampai rumah sewa. Tapi malam tu roommate aku yang kena kacau. So maksudnya dia bawa balik benda tu. Seram sangat. 2013 juga baru habis meeting di Dewan College Rafflesia. Masa siang park kereta di sekitar PSB. Tapi sebab ramai-ramai nak pergi, so semua gigih naik tangga kejayaan. So masa turun semula kita orang bertiga, tapi kita orang dengan tapak kaki ramai masa turun. Saja intai-intai belakang tapi kosong bai. Sampai kereta kita orang decide untuk duduk kedai Tom Yum kat Simpang 3 pasal 3 puncak alam. Sebab masa on the way nak keluar dari UiTM, kereta berat yang amat. Tekan minyak dah banyak, meter masih 60. Maksudnya abang ni, dia bawa semua dia tu sekali dengan dia. Okay, benda tu ada... Ikut dia. Ada weight dia. I don't know. Tapi ikut dia lah. Dah kawan dia kena kacau. Lepas tu, dia dengar tapak kaki banyak. Maybe abang ni ada aura yang kita tak tahu lah. Kan? Aura yang benda-benda ni je dia tahu. Tapi orang kata memang betul pun. Kalau benda tu ikut balik.
kau rasa berat dekat motor ke kereta ke, memang tak boleh, susah nak lepas 60 ke. Kau rasa lah. Susah nak lepas 60. Aku ada cerita, tapi bukan cerita aku lah. Aku tak tahu podcast siapa, sorry tapi aku tak tahu ni podcast siapa. Aku tak ingat siapa yang cakap. Tapi aku ingat cerita ni sebelum aku nak masuk sini. Aku research lah sikit. Macam cerita yang kat Puncak Alam kan, sebab takut kan. Lepas tu aku research. Ada keluar cerita ni. Aku rasa dia podcast juga ataupun dia cerita pengalaman dia kan. Dia kata dia naik motor daripada, waktu tu kita punya bangunan tak ada yang kat bawah. Semua atas je, fakulti atas je. So dia daripada fakulti atas tu nak ke PB, dia bawa motor. Dia turunkanlah side mirror dia kan ke bawah sebab takut lah belakang dia benda tumpang kan. Turunkan side mirror apa semua. So dia ingat dia dah okey lah. Sekali bila dia bawa motor dah seberat, dia tengok kat side mirror tu. Side mirror kan dah ke bawah tapi still nampak. Dia nampak dia kaki hitam. Tu je lah ya. Takut sangat ni. Kaki hitam. Kaki hitam. Aku pun ada, kau tak bila aku sendiri yang dulu waktu aku SEM 1 aku punya motor budak lelaki kan. Nak pergi Dobi apa semua punya motor budak lelaki kan. Lepas tu aku selalu terfikir yang apa yang abang tu cakap masih melekat-lekat kat kepala aku kan. So bila aku pergi Dobi malam-malam kan, aku turunkan side mirror tu, instead of aku turunkan, aku naikkan sebab aku takut juga aku nampak kaki kat bawah. Yang buat gini apa? Tak. Tak apalah, terima kasih Benda tu dah lah boleh. Saya takut sangat. Benda tu dia boleh terbang kan? Oh, terbang? Tu benar. Oh, tak tahu Nak nampak lah. terbang, cuba komen kat bawah. Tiba. Okay. Tapi waktu aku tak tahu lah kenapa, sebab aku dah dengar cerita tu bila aku jalan-jalan kan, mata aku pun duk meracau tau tengok kiri kanan. Macam kan mak kita selalu pesan kalau pergi mana mata jangan melilau kan. Macam Aku sebenarnya bila orang cakap macam tu, automatik melilau. aku lagi nak tengok benda tu. Lagi nak tahu. Aku rabun. So aku kan tak pakai spek waktu tu. Aku memang tak suka pakai spek lah. So macam bila aku nampak something, aku tak tahu tu apa benda. So aku macam apa nak benda tahu tu kan. Kadang-kadang bila aku tak boleh figure apa benda tu, aku dah macam panah tempat lain. Aku dah okay. Aku dah tak tahu apa benda tu, aku tengok tempat lain. Aku dah tak boleh lah. Jangan cik pasal aku. Aku banyak agak ada experience kalau macam tu kan. Banyak agak experience kau. aku sebab aku selalu dengar cerita orang lah. Sebab aku sendiri tak pernah experience benda tu. Tapi bila dengar cerita orang, aku macam aku paling latest waktu studio trip dengan studio mate aku lah. Kita pergi hiking. Weh, itu memang brutal lah orang cakap. hiking kat mana? Dekat Lenggung, Perak. Patutnya kita orang pergi hiking, tapi kita orang terus pergi climbing. Kita ingatkan benda tu untuk beginner. Tapi rupanya tak beginner friendly. Sebab waktu tu pun lepas hujan, so berlumpur. So basically kan, dia macam bila kita naik tu kita orang macam tak pakai kaki sangat, kita pakai tangan tau. Macam memang rock climbing. Memang gila waktu tu. Lepas tu waktu kita naik tu pukul 3 pagi. Okay. Sebab waktu tu semua orang pergi Kacip nak tengok sunrise. So kita pun naik dekat atas bukit tu lah. Lepas tu orang depan aku laju sangat. Orang belakang aku lambat sangat. Tapi kalau aku tak gerak, abang tu kata nanti belakang aku akan stuck. So aku gerak je. Apa pun gerak je. So somehow aku find diri aku seorang-seorang kat dalam hutan tu. Depan aku nampak ada lampu orang depan tapi jauh lah, macam memang kat jauh lah kat depan tu. Kat belakang aku pun aku tengok, aku cari bang apa tu? Sabar, ada bunyi tu hidup lagi tu, sabar. Sebab dia banyak lagi orang nak settle kat bawah. Sebab kita kan naik ramai-ramai. Dia kata selalu kalau naik 10 orang, 4 orang je lepas sampai atas. Tapi sebab kita naik Time subuh ke? kita 3 pagi. Nak tengok sunrise. 3 pagi kau nak nampak rise apa? Tak naik 3 pagi sampai atas tu dekat pukul 7. Uish, lama. Sebab 4 jam lah. Sebab kita orang bergelut dengan kan lepas hujan. So tanah ada licin lah. Jatuh, ramai gila jatuh. Jatuh yang nak ke curam tapi kita orang tarik back dia macam tu lah style dia. Waktu tu memang fikir macam kenapa kita orang duduk sini kan. Tapi sebab ramai-ramai FOMO lah kalau tak naik. Lepas tu kita kan naik dalam 40 orang. Nak tanya orang. Satu studio side trip. Waktu tu macam side visit nak sketchnya dengan waktu tu SL aku memang sketch. Kita orang pun pergi hiking kat tu tapi
tak ada kisah seram pula. Tapi memang aku faham lah benda tu. Ha. Memang penat gila. Penat gila kan. Tapi kita orang waktu tu jadi penat sebab kita orang salah silapnya kita tu untuk beginner. Lepas tu balik tu memang banyak luka-luka kat kaki aku kan. Lepas tu aku waktu aku sorang-sorang kat tengah-tengah tu, tiba-tiba phone kan dalam beg. Tak berani pegang phone kat luar. Memang jatuh lah phone aku kan. Phone dalam beg. So ada satu lampu kat atas dahi aku dengan aku punya torchlight. Okay, so bila aku dah pegang satu tangan aku semua dah memang berbekas tau. Dah melecet-lecet lah senang cerita. So memang aku pegang macam pegang nyawa. Tali tu sebab pegang tali ke? Dia pegang tali. Tali yang diikat dari pokok ke pokok ke pokok. Faham tak? Kalau kau pegang tali kau memang golek lah ke bawah. So tali tu tali yang jenis tali kesat tu kan. Tapi sebab dah ramai orang pegang, dia jadi licin. Kan lumpur-lumpur semua betul licin. Lepas tu kau kena grip lebih lah. Setang aku memang dah berbirat. Lepas tu aku nak pegang dua-dua tangan. So torchlight aku yang aku dah gantung kat sini tu jatuh. Macam mana tu jatuh. Okay. Lepas tu aku nak kutip. Nak tekan lagi aku macam masuk dalam poket kan. Torchlight tu nanti ada kan torchlight kepala. Yang kat kepala ni jatuh sampai leher. Aku tak tahu macam mana aku punya torchlight kat kepala ni jatuh kat leher. Aku dah macam tak nampak apa lah. Kat sini lah. Kat sini dah jadi Ultraman lah. Dari sana cerita aku dah tak nampak apa lah. Tapi korang ni kira memang gelap lah. Dalam hutan tak nampak apa-apa, gelap. Ada cahaya bulan ni kat atas tu. Gila. Lepas tu, okay, disclaimer kita orang yang nak pergi hiking. Lecturer kita orang macam support je. Kira high risk no reward lah. High risk no reward lah. Lepas tu tiba-tiba dalam beg aku phone aku bunyi. Bunyi lagu. Lagu apa? Aku tak ingat lah lagu apa tapi dia keyboard. Keyboard punya cover. Keyboard punya cover. Lepas tu benda tu dekat YouTube Music tau. Which is aku tak pakai. Aku selalu pakai Spotify. So macam aku terkejut kat bila YouTube Music. Lepas tu aku pun pusingkan beg aku. Satu tangan dah balut lah tali. Pusingkan beg tu, buka. Lepas tu aku pun matikan lah. Letak balik dalam. Tapi lagu tu memang dia terbuka sendiri. Aku pun malas nak overthinking. Kira dia pun ada taste lah. Yeah, good. Lagu apa tak tahu lah. Tak ingat. Tapi aku tahu lagu apa tu. Cuma aku tak ingat. Sekarang aku tak ingat. Waktu tu aku macam terkejut lah sebab dia keyboard cover horror version macam tu lah. Tapi aku tak nak overthinking waktu tu. Sumpah wallahi itu cerita betul. Dan aku tak nak overthinking. So aku tutup. Aku sorang-sorang weh. Kalau aku gelabah tak ada apa lah. Masuk dalam beg. Jalan 2-3 tapak. Lagu tu bunyi lagi. So aku fikir mungkin sebab aku pause je kot. Aku tak tutup kan. So aku macam aku snuzon. Aku keluarkan lagi sekali. Aku tutup lagi. Aku tolak benda tu ke atas kan. Lepas tu aku tutup. Masuk balik. Aku tu bunyi lagi. Lepas tu aku cakap macam ni. Tolonglah jangan kacau. Penat ni. Lepas tu lagu tu stop. Stop sendiri? Stop. Lepas tu sampai dekat macam ada tempat rest. Sebelum kita sampai puncak tu. Barulah aku keluarkan balik phone aku. Tapi tangan aku memang dah banyak luka, kena gigit semut apa semua. So macam sakit. So macam waktu tu aku tak kisah sangat apa yang berlaku dekat telefon tu, dekat lagu tu. Cuma aku just cakap jangan kacau aku penat. Macam tu je. So bila aku turun tu baru aku macam what the heck yang berlaku kat atas tu. Waktu aku atas aku macam penat Allah aku nak duduk Bila aku dah sampai kat bawah tu baru aku macam interesting. This is podcast worth. Itulah aku rasa. Podcast. Faham. Waktu aku atas aku macam lepas tu balik aku turun balik tu. Gelongso aku tak. Memang aku duduk atas batu tu gelongso ke bawah. Sebab memang licin memang gila. dia curam lah. Memang dia curam dia licin. Gila. Gila doh. Kita orang yang silap pilih. Zaf pun ikut sekali lah. Tak, Zaf belum ada tu. Zaf belum ada. Zaf bukan budak ni. Tak. Waktu tu macam nak Zaf penerapan. Zaf penerapan. Dia mana? Saya tak tarik. Tapi waktu tu yang aku paling kagum Sekamal lah. Sekamal yang macam SL kita orang tu kan. Sekamal main hebat lah. Kau tahu dia pegang satu tali ke dia tak pegang, tak ingat lah. Dia tak pegang. Dia macam tu lah? Dia tak itu levitating bro. Kamu akan tengok video ni saya main je tau. Dia tak lalu terleleng kita lalu sebab dia berguna akal lah. Kita waktu tu macam bocah kan.
first time kita orang hiking, Hmm. dia mimpi dah banyak kali lah. Dia tak lalu train kita orang lalu sebab of course lah berlumpur bila orang pijak macam orang gila. So dia lalu macam off track. Tapi tak tali lah. Dia macam lompat-lompat macam mana dah. Macam tu. Dah sampai bawah dah? Sampai atas. Oh, sampai atas. Bila turun, ikut orang lah. Tak, dia lalu track sebelah. Macam kita orang terkiri kat situ, dia kat tepi kita orang lalu ke bawah. Tapi gila kan. Lepas tu, kau tak, dia pegang buku sketch dengan pen. Dia dah hiking ke semua jalan dia tegak dia. Tapi macam mana dia boleh sketch pukul 3, 4 pagi lah? Oh, aku tak tahu tanya. Dia naik atas lagi kan. Vision. Dengan ada GoPro kat sini kan. Dia naik atas lagi. Tu dia. Lepas sampai kat puncak tu, puncak kita orang, kau tak macam batu karang yang keras tu. Macam tu lah kat atas tu. So tak boleh duduk pun sebenarnya. Bone tu sakit. Oh. Dia macam terkarai tu. Tapi tapi bila sekamar- korang sampai atas tu, kan korang ramai. Macam mana korang? Orang atas kena turun dulu untuk orang bawah naik. So dia so macam, korang kena tunggu lah. dia macam gini. So bila korang sampai atas, ada yang dah turun lah. Ada yang Actually, dah on the way turun. tapi sikit je sebab kita kena tunggu tour guide tu untuk turun ke bawah. Sorry. Kita dah lari tajuk sangat ni. Dah sangat lah. Kita dah lari jauh sangat Tapi cerita tu macam tu lah. Okey, kembali kepada Okay, sorry. Okay. kembali kepada Okay. track. Right. Sekejap Okay. Kembali kepada track kita. Maaf kita orang ada ADHD. Mudah distracted sikit. Okay, next. Ali pilih Ali. Aku tengok dia aku tak adalah baca sekali semua terus. Jadi bila baca je ending dia benda yang Tak seram. tak seram. So, macam sudah puncak alam ni banyak main-main ni. Kena betul-betul tahu. Ni lah. Ada pocong tinggi atas helmet dia. Waktu dia on the way College Baiduri. Cerita dia ringkas Pocong tinggi atas helmet masa on the way College Baiduri. Itu je. Oh ni Coach Berduri. Berduri dekat bawah lah. On the way ke college. Bukan dekat college kan. Maksudnya boleh je daripada luar UiTM tengah on the way. Oh iya. Kau dah mention nama. Kata nak mention gula-gula. Jangan ketuk-ketuk lah. Diam. Okay. Apa ni? Puncak alam, tempat paling banyak orang buang hantu and gula-gula kat bukit belakang area Lotus tu. Area Lotus sana. Oh. Orang buang hantu. Belakang tu hutan Kita dulu sini memang hutan. Ha. Lepas tu kat sini ada kes insiden yang kena ada orang bunuh-bunuh lah. Lepas tu dia buang mayat orang tu kat sini. Yang pasal Atan tu ya tu kan. Tapi aku tak sure cerita tu apa sangat. So, Tapi ya. Aku tak ada tapi pun. Aku waktu nak daftar duduk kat college Zamrud. Aku ni tak tahu apa pun pasal hantu sini, so aku macam relax lah. Lepas tu waktu on the way datang nak masuk fakulti tu kan, kita akan lalu kat jalan yang tepi-tepi bukit tu kan. Alah, jalan yang daripada hospital. Bukan daripada hospital. Ni yang dekat ni, yang Dekat Zamrud ni. Lepas tu kan kalau kanan kan tepi-tepi tu bukit. Oh, dekat tepi futsal. Situ lah. Lepas tu? Tu bapak aku cakap lah pasal kisah hantar tu ya tu. Oh, So, ya. Kan aku waktu awal tu kan aku macam tak tahu sangat dia orang perempuan tu kena ni kat mana. So aku ingat macam belakang Zamrud lah. Kan Zamrud aku ingat era dari situ lah. Sebab aku punya college kan memang belakang tu memang nampak bukit tu tau. So kalau tidur je aku macam takut jangan kacau aku lah. Sebab cara dia kena ni pun memang agak gore agak lah. Tapi aku terkejut juga sebab aku kan tak pernah mengalami situasi macam ni kan. Tapi bila aku mengalami tu, aku tak sedar pun aku mengalami. Kau faham kan? Macam yang bau bunga apa semua kan. Aku macam tak sedar sampai lah aku tengok member aku boleh nampak tu aku macam. Lepas tu member aku macam
Aku macam, oh shit. Sebab kita tak pernah experience benda tu selalu tau. Jangan buat kita experience Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Aku cuba untuk experience sekali. Mencuba-cuba waktu tu. Aku naik fakulti ni tingkat 5 nak buat paranormal. Aku, Ed, Fah, semua ramai lah. Tak jumpa kan? Tak, kita orang naik, kau tahu lift ni, naik sampai tingkat 5, lepas tu kan koridor tu panjang. Gelap lah, memang gelap malam. Kita orang buat kerja kat courtyard. Lepas tu bosan-bosan, jom buat paranormal naik. Lepas tu naik, tiba-tiba, kan dekat fakulti sebelah, ada locker depan diorang punya makmal. Oh, Ada locker. Ya tu. Lepas tu, kita orang nak naik atas rooftop. So, nak lalu situ, nak pergi dekat tangga kecemasan tu, nak naik rooftop. Pintu tangga tu pula kunci waktu tu. Kunci pun. So, tak jadi lah. Patah balik, tiba-tiba dengar bunyi locker. Gedegung. Aku belakang sekali lah sebab aku takut kan. Tapi belakang aku ada Fah. Masa aku macam, Aku kalau pergi mana-mana, aku tak nak duduk belakang, tak nak duduk depan. Aku nak duduk tengah-tengah. So kalau kena orang belakang, orang depan lah kena lu. aku nak lari pergi lift. Sebab apa nak turun lift. So, aku kena belakang lah. Faham kan? So, aku nak paling dekat dengan lift tu. Tapi belakang aku ada exit lah. belakang aku ada fun. Lepas tu dia gedung locker tu kan. Aku dah macam, oh shit kan. Kita semua dah lari lah, aku faham kan. Macam gelabah. Lepas tu Fah kata dia yang buat. Fah main-main Fah. Ada. Kau main gila kau. Main gila kau kan? Kau main gila, Main gila kau. Kena kau nanti. That was Okay. quite intense lah. Aku cuba untuk buat paranormal banyak kali lah. Naik sampai tangki kan. Nak pergi tangki, naik motor. Aku dengan Ed. Memang nakal sikit kan naik punya motor. Member lagi kita orang kan. Balik daripada Dobby ke mana tak. Jom Ed. Naik fakulti atas. Kita cari. Kita pun naik motor. Naik nak sampai ke tangki tu. Kita balik lah Ed. Nampak lampu beam je. Lampu daripada beam skuter tu kan. Nampak lampu dari situ je. Pustakaan semua tak ada lampu. Cakap, patah balik lah. Aku dah tak boleh. Tak boleh. Macam korang boleh berani sangat cari benda-benda sini. Kalau aku boleh buat benda-benda tapi ni macam bila nak buat je mesti aku akan terfikir dia punya consequence dia lah. Aku tahu tak proposal aku sebelum podcast ni? Aku propose apa? Propose kita buat paranormal sambil review architecture bangunan tu. Kita masuk bangunan tu biar nak buat paranormal kan, tapi kita review. So kena kacau ke apa waktu tengah review? Barulah hype kan. Itulah idea aku at the first place. Lepas tu aku kena marah Kau pun dengan penakut aku bukan orang yang masuk lah. Aku orang yang kat dalam kereta. Kalau apa-apa kau boleh caw dulu lah. Aku orang yang kat dalam kereta. Dah baca lah. Okay, last. Last cerita kita orang ambil. Okay. Aku nak baca ke? Ini. Bawa sekali. Aku cari tak jumpa pun. Semua pasal benda lawak je. Okay. Teringat ada satu malam tu, seharian untuk memang pack dengan kelas. Seharian suntuk memang pack dengan kelas. So sangat penat. Then tertidur awal and lupa nak tutup tingkap. Tak ingat sem berapa. College hujung-hujung menghadap hutan. Macam aku lah. Zamrud lah kot. Tiba-tiba terjaga tapi guess what? Pernah dengar cerita kena hempap dengan entiti halus? Pernah sangat-sangat. Kau pernah nampak lah? Tak. Aku tak, tapi member aku semua yang kena, yang boleh rasa tu memang akan experience benda-benda macam ni lah. Aku kalau kena nampak pun aku tak tahu kena nampak. Faham tak? Maksudnya Aku just bukan fikir aku yang kecil seseorang tu. aku rasa aku mimpi macam Sama dia tak mimpi. Dan kau terperangkap dalam ketakutan tanpa dapat buat apa-apa. Menjerit nak minta tolong. Suara kau tak terkeluar langsung. Nampak roommate tidur kat katil sebelah, tidur nyenyak je. ke roommate dia ignore dia. Mampus kau ada dia apa kat sebelah kan. Aku Tapi nak kalau tidur, kita dah tidur sedap nak pasal apa? tu lah betul lah. Mungkin dia memang nak tidur je. Member dia dah menjerit dah pun. Mungkin lah sama. Allahu, akhirnya aku baca je apa yang termampu. Lagi aku baca, lagi benda tu gelakkan aku. Gelakkan dia. Maksudnya ada bunyi. Aku terlepas dari seksa benda ni bila azan subuh weh. Aku pun tak tahu berapa aku pun tak tahu
berapa lama weh. Sumpah menangis. Tapi aku tak pernah lah nak cerita kat roommate or housemate. Haha, Zul jangan lupa tutup tingkap okay guys. Haha, banyak lagi weh. Haha. Masih ada banyak gelak ini. Belum cerita masa nak basuh baju kat Dobi bawah college. Bilik study bawah college. Haha. Tapi cerita ni memang aku boleh relate doh. Dia suruh tutup Memang tingkap lah senang cerita. Sebab kawan aku yang kena benda macam tu, dia memang family dia selalu kena buat tau. So family dia ni selalu kena hantar benda-benda macam tu sampai kakak dia sendiri belajar untuk counter balik benda tu. Faham tak? Kita kena ada degree doh untuk benda ni. Ya doh, kita kena buat daripada buat ni Kena kan. ada macam satu study, faham tak? Course lain untuk perubatan. Daripada- Benda legit doh. Sebab kawan aku pun mak dia kena benda-benda macam ni. Sampai kau tahu tak, memang betul-betul paku keluar daripada perut dia. Memang it is that bad. Kau tahu dia tengah drive dia macam mengantuk apa semua, teruk gila. Yang waktu aku naik kereta dia, kereta kawan aku tu, kereta family dia drive kan. Waktu kita 4 time sama-sama. Buka bonnet. Ada nampak benda yang macam kain putih diikat kiri kanan macam gula-gula lah, macam gula-gula. Pasal aku dengan member aku tak tahu benda ni buka. Memang otak tak boleh fikir kan. Buka. Dalam tu ada kertas warna kuning. Lepas tu ada tulisan-tulisan yang pelik. Kita tak tahu siapa. Lepas tu ada gambar benda bertanda kan. Aku terus macam, Tapi I'm not benda tu- touching that. Benda tu memang tak boleh pegang langsung kan. Aku tak tahu dah. Aku buka. Macam Aku kau dengan boleh member aku tengok macam, sepatutnya kan. Tak boleh sentuh bekas dia pun. Nanti boleh buka tak tahu. tak Kau kan tengok cerita Annabelle apa semua. Jangan buka pintu. Chucky pun jangan buka kes dia. Aku Kau buka okay, bekas it dia. is broad daylight. Aku nak letak barang dalam bonnet. So dia ada tak kat sini? Macam mana aku nak tahu? Jangan kacau. Jangan kacau. Aku, jangan Ali. Jangan kacau. Masa aku dengan member aku macam, benda ni buka, ingatkan sampah ke apa. Kain putih busuk je, tak ada apa. Benda busuk kau cakap. Tak busuk, dia cakap kain putih biasa, kain putih biasa. Ya aku kalau nampak benda random tiba-tiba benda putih aku tengok lah kot. Buka. Lepas tu nampak benda kertas kuning. Lepas tu aku duk pegang lagi. Dia cakap apa ni ke? Kita cuba baca lah apa benda ni. Maybe ada orang nak bagi something. Tapi aku nak tahu apa benda ni nak cakap kan. Aku duk baca-baca kan. Tu aku macam, Tak tahu. kita tak patut pegang Kalau benda ni. kalau faham tu boleh terkena tu. Nasib kau tak faham. Tak faham. Tu aku baca, aku tak faham. Aku macam, Tak tahu lepas tu mantra aku dia. nampak gambar tu baru aku macam, kita tak patut pegang benda ni. Betul aku letak. Lepas tu aku kata, nah kau ambil kau buang. Lepas tu memang Buang? aku macam, aku tak tahu. Habis nak tahu mana takkan nak biar benda Dah tu. balik situ. Dalam kereta, benda tu dalam kereta. Ni kereta. Kat bonnet. Macam mana Faham tak? Kita orang buka bonnet, benda tu ada dalam kereta. Sebab tu lah kita orang tak tahu siapa yang letak, macam mana boleh ada kat situ. Kau agak ni. Tak, aku bagi kat member aku suruh dia pergi buang. Dia kata, aku tak nak pegang. So benda tu macam melayang kau. Waktu aku perempuan, aku tengah part time nak letak barang kat bonnet kereta. Lepas tu aku buka bonnet ada benda tu. Kau faham tak? Aku Dekat takut dekat tepi bonnet. ke member kau saja nak main ni. Main gila memang kau ni. Tak, wallahi ni. Tapi orang kalau nak buat orang tak nak kereta. Aku ada ambil pun. gambar dulu. Lepas tu mak aku suruh aku buang lah daripada galeri Jangan Simpan yang benda macam ni kan. Tapi aku pun simpan untuk tunjuk kan. Kenapa aku tak simpan? Tapi Aku tak gambar je. ada sebab kita nak tanya mak kita orang. Ni benda. So ada gambar. Ada waktu tu ada lah. Kita ambil gambar, aku WhatsApp kat mak aku. Ni benda. Nak buang macam mana? Nak buat apa benda ni? Lepas tu aku Ada lagi tak gambar tu? Itulah dah tak ada, mak aku suruh buang. Aku bagi kat member aku, dah tangkal le. Aku tak tahu dia panggil apa kan. Aku bagi kat member aku macam ni. Aku tak nak pegang sebab benda tu macam pak lah tu kat lantai. Lepas tu aku tengok benda tu, aku tengok member aku. Member aku tengok aku balik, aku macam nak buat apa ni? Lepas tu kita pun ambil gambar tu. Lepas tu masuk mak kita orang masing-masing lah, tanya nak buat apa. Lepas tu mak kata tak apa, letak je balik dalam tu, ikat je balik. Nanti mak kawan aku tu buatlah something yang benda tu, bagi ustaz ke apa lah macam tu. Waktu tu aku dah macam, ni ambil ni buang, aku tak nak tengok. Tak, sebab waktu kita orang balik, benda tu kan dalam kereta. So redor lah. Sebab mungkin kan diberi arahan jangan buang kan. So arahannya jangan buang dulu. Nanti biar mak Korang tak balik pun dalam kereta. letak dalam kereta tu. Tak lagi. Tak balik dalam kereta. Lepas tu just Lepas tu buat tak tahu je macam bagi kita kat tak ingat ustaz pun benda tu lah ada. semua tu. Kita buat je tak tahu. Macam kita orang tak tahu pun benda tu ada dalam kereta ke apa. Kita orang biar je. Lepas tu kita orang pergi je balik. Macam tu lah. Yang dalam gambar tu gambar apa?
gambar tangkal tu lah. Tangkal tu warna kuning. Lepas tu ada grid. Ada grid. Lepas tu dalam setiap grid tu ada macam tulisan Jawi ke tulisan Thailand. Aku tak tahu. Jawi lalu. Ada Jawi. Tapi macam Thailand pun ada tak? Ha. Lepas tu ada Dia ada bahasa dia. kat tengah tu ada gambar something. Aku tak tahu benda. Tapi scary lah. Kau tahu benda tu something yang scary. Muka-muka. Dengan kepala. Kepala dengan... Kambing lah, cekambing ni kepala. Cekambing. Ada tanduk. So kat kiri kanan tu ada kecil. Dua gambar kepala. Aku bila aku waktu aku baca tulisan tu, aku tak nampak gambar tu lagi. Aku tak tertengok. Aku nak baca ni kata apa. So aku baca tulisan dulu. Sekali aku tak faham. Aku tengok ada gambar tu, aku macam, no, kau pergi buang. Lepas tu member aku macam, benda ni, Lepas tu benda tu macam dia bagi aku balik, aku bagi balik. Benda tu macam, layar kan. Lepas tu kita dah macam, okay, tak boleh. Ini kerja orang besar. Kau ambil balik, tak dalam kereta balik. Pulang besar, kira macam korang budak-budak je. Kita form 5 waktu tu, bawa habis sekolah. Bocah. Kita Sekarang pun macam cara. kita ikat balik, tak balik dalam kereta. Kita buat macam mana benda tu keadaan asal dia. Tapi sampai sekarang kita tak dapat figure out macam mana benda tu ada kat situ. Faham tak? Aku tahu macam... Waktu tu korang kat mana? Kita orang kat depan kerja part time kita orang. Supermarket. So, Kereta family kawan aku lah. Kereta mak dia. Kan mak dia kena buatan orang, aku cerita. so benda tu logik je lah. Kalau nak, tapi kalau nak kata orang... orang tak kira mak dia sebab mak dia cantik sangat. Tapi kan Ayah dia sangat mak kalau good looking ni. orang. Tapi kan dia mak orang. Kau faham kan? Mak orang kau... Faham kan? Tapi Mak orang pun takkan... tapi dia cantik So, sangat. Dia cantik sangat. So macam bila mak dia kata tak nak, tak mau tu, orang tu macam tak boleh terima lah agaknya. Faham kan? So dia bagilah benda ni gitu. Korang nampak macam... Muka tu macam, wow, what is this? Padahal nak buat tu punyalah buat ni lah, tulis lah. Korang macam tak... Buka Tak tahu dok. Tapi kan, kita orang tak tahu, kita orang punya ni lah. Orang kata benda tu boleh muncul tanpa orang lain letak. Faham tak? Kira macam... Macam... Tulis dekat situ kan. Tak titik-titik lah tapi. Dia macam tu lah. Macam tu. Dia macam teleport. Macam bomoh sengkut pump tulis dekat situ. Macam... Tapi aku still... Macam gila kan? Macam tiba-tiba perut dia boleh keluar paku tu. Itu macam... Aku macam... Bila aku dengar tahu kan benda tu macam dalam movie kan. Lepas tu benda tu depan mata aku macam... Taklah depan mata tapi benda tu real. Aku macam... Agak terkejut lah. Jahat lah orang macam tu. Keluar benang, keluar jarum. Sampai jadi macam pregnant je perut tau. Teruk tau kena buat orang. So tu lah mak aku pesan kalau nak reject orang, reject baik-baik. Ya dah. Tak apa, terima kasih. Yang mana... Tapi even kau reject baik-baik pun, kita tak ada jaminan macam... Betul. Jangan reject. Cakap elok lah. Jangan reject. Tak. Semua orang nak yang reject siapa boleh. yang nak... Siapa yang nak try ni, boleh try sekarang. Okay. Cakap pasal... kita... kita dah jauh sangat. Kita dah jauh sangat. Tapi kita jauhkan lagi. Ni aku nak cerita. Ni last. Okay. Kan tadi kau mention pasal apa? Buatan orang. Yang tulisan tu kan. Siam kan. Siam Siam. Aku sebenarnya ada. Kau kan kat Perak. Dekat kan? Aku Perlis. Kak. Put, jangan tunjuk nak podcast tau. Perak, Perlis lain. Okay? Tak boleh masuk Siam dari Perak. Okay? Perlis boleh? Okay. So, family aku memang suka masuk Siam lah, Mak Ali. Kita orang suka pergi belah-belah Hatnyai, Padang Besar. Sebab macam itu lah yang dekat dengan ni lah. Petani apa semua kan. So, member aku ni, yang aku cakap pasal yang pernah kena buat orang ni. Tak ada dia kena buat orang tu, family lah dia kena buat orang ni. Ada one day ni, aku tidur rumah dia. Aku tidur rumah dia kat bilik dia yang selalu kena, bilik dia lah yang selalu dia kena hempak apa semua. Asal kau? Tak sampai lagi. Jauh lagi. Okay. Lepas tu, bila malam kita orang tidur tu,
Waktu tu kita waktu tu bulan puasa lah. So kalau nak kata benda tu macam kan benda tu kan kena kunci kan. Tak kau nampak ke apa? Tak lah, aku nampak tapi aku mimpi je benda tu. Oh, kau mimpi? Aku mimpi waktu tu aku dengan kawan aku duduk dalam satu kampung. Kau tahu kampung yang orang-orang lama, kampung kat Siam. Kampung macam kampung orang-orang before TV. Tak ada before TV, macam miskin-miskin lah. Macam miskin lah. Sorry. Bukan. Kat. Okay. Dia macam kampung yang jauh daripada orang bandar. Orang susah. Lepas tu dah nak maghrib tau. So kita, aku dengan member aku ni, dengan seorang lagi ni, kita orang 3 orang masuk dalam satu kampung ni. So kita orang, waktu tu dah maghrib lah. So ni dah mimpi aku tau. So dia macam kacip sikit lah. Tapi aku tak pernah mimpi benda-benda yang sedetail itu tau. Selama aku hidup lah. Sebab aku tidur rumah dia. So macam kalau nak kena benda-benda pelik tu, aku rasa gelap tu. Sebab kau dah mention benda kacip. So dalam kepala aku dah imagine benda yang kacip lah. So tak Tapi gelap. benda tu memang seram gila. Sebelum maghrib, kita orang macam dah dapat signal tau. Kata sebelum maghrib kena masuk dalam rumah. Tak kira dalam rumah mana pun tapi kena duduk dalam rumah. So member aku ni, dia dah dapat rumah yang dia nak tumpang lah. Aku ni tak dapat lagi. So waktu tu betul-betul dah hujung nak gelap lah. Kira macam memang dah nak gelap total lah. So aku jemput satu rumah ni. Dia yang panggil aku masuk. Bukan aku yang pergi tanya lah. So bila aku dah masuk tu, dia orang macam tengah berubat saman dalam rumah tu. Kau tahu rumah kayu, rumah tradisional Melayu. Aku tak tahu macam mana boleh ada kat situ juga. Lepas tu aku masuk dalam rumah tu, dia orang tengah berubat saman yang tengah kena rasuk dalam rumah tu. So benda tu duduk kat tingkat atas tau. Dia turun daripada tangga. Orang tu tengah berubat dekat tangga. Berubat dekat tangga? Dia macam Apasal dia berubat? dia macam nak panggil benda tu turun. Sebab benda tu tengah kena histeria kat atas. So dia nak turun daripada tangga lah. Kau faham tak? Dia orang? Orang yang kena histeria? Orang yang kena histeria. Lepas tu ada bomoh tu tengah nak... Tengah macam... Okay. Okay. Lepas tu, tengah dia nak panggil tu, kau tahu tak macam mana hantu kalau turun ni macam cara dia merangkak macam mana? Dia macam... Okay, kita tahu. Seram kan? Dia turun macam tu dengan kain batik dia. Kain batik? Dia pakai... Dia perempuan lah. Pakai... Berkembang Kat. Banyak sangat kat ni. Aduh, susah editor ni. Kita takkan cut tau. Dia kemban lah. Macam? Tapi aku tak rasa apa-apa lah. Tengok tu. Okay, kau seram aku. Sebab tengah seram lah. Dia tengah berubah. Benda tu, kau tahu tak? Macam orang yang menari kulit bayang. Okay. Dia macam, dia Tak turun. boleh tengok aku macam tu. Dia turun macam tu. Tapi tak ada macam tu. Dia turun macam tu. Benda tu aku tak tahu. Tak ada lah bomoh. Dia macam ustaz lah. Dia turun daripada bawah. Turun daripada bawah pula. Dia panggil benda tu turun bawah. Aku duduk belakang dia. So kira aku nampak belakang dia je lah. So waktu dia panggil dengan pegang dia punya tu, dia turun, benda tu turun. Aku kat belakang. Apa? Kucing? Tak. Dia macam, dia macam, tak space sikit. Macam. Kan ustaz-ustaz kan selalu pegang benda tu. Aku ni tak adalah orang yang pandai agama. Faham. So benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang okay. Tool basic je lah. nak berubat kan. Aku kan kat belakang dia. So bila aku masuk tu aku macam tak tahu apa lah. Tapi aku boleh tangkap terus lah apa yang dia orang tengah buat. So bila aku masuk tu, waktu ustaz tengah tu, aku kan nampak belakang macam tu tau. So bila di belakang macam tu, dia duduk macam ni, tiba-tiba dia terus Sumpah. Kau ajar. Aku terkejut. Lepas tu aku terus tangkap yang
Sebenarnya diorang semua satu rumah tu, satu Satu rumah tu main kacau? team. Diorang sebenarnya satu team. Untuk kau? Untuk kacau kau? Untuk kacau aku. Faham tak? Kira ustaz tu bukan ustaz maksud dia lah. bukan ustaz. Ustaz tu Ha. just macam prop je. Lepas tu Ah, dia dia just takut prop kau. ke. Dia tengah pegang macam tu, dia terus aku. Aku nak tengok. Aku Kau nak tengok tengok. aku. Nanti kau pula masuk mimpi aku. Tak nak. Macam tu lah. Aku terus Lepas tu? bangun lah. Oh, kau terbangun lah. Aku tak tahu, aku terbangun, aku tak terbangun dia. Waktu tu aku macam perasan tapi aku tak sedar lagi. Okay. Lepas tu tiba-tiba aku terfikir, tiba-tiba aku nampak mak aku dalam rumah tu. Aku nampak adik aku dalam rumah tu. Lepas tu baru aku terjaga. Dia macam terjaga secara smooth lah. Tapi aku still traumatized lah. Mak dengan adik kau dalam rumah tu buat apa? Dia orang macam, Ali okey tak? Ali Oh, okey tak? oh Tak. dia Ah. okey. Maksudnya dia bukan one of yang kacau kau lah. Tak. Tak, dia Dia kejut macam kau another lah. story pula. Dah macam aku terbangun dalam mimpi tu. Macam tu lah. Oh, macam kau mimpi dalam mimpi. Ha. Oh, okey. Damn. Damn. Tapi cerita ni tak habis sini lah. Kau kata jadi time puasa ke? So aku tak tahu benda tu. Aku rasa bukan ni, aku rasa bukan tu. Sebab rumah member aku tu memang setiap bulan, setiap masa mesti akan ada benda tu. Pasal kau pergi rumah dia? Sebab ada orang kuat dekat rumah dia tu. Macam kalau apa-apa, panggil je lah. Oh my god. So bila aku terbangun tu, aku tu Macam mana kalau orang kuat tu dia macam kau main gila kau ah. Kau main gila kau ah. Lepas tu aku terbangun kan. Macam aku panggil je lah nama member kita. Man. Ya aku mimpi seram gila. kau nangis lah? Tak nangis tak payah. lah. Tapi sebab aku dengan member aku ni tak pernah serius tau. So, bila aku cerita, aku cerita gelak-gelak lah. Sebab dia pun adalah mimpi aku. So aku terus cerita. Aku bangun tu kita, gimana aku mimpi kau kan. Macam tu lah. So aku cerita. Pasal Mat Aku cakap cerita. apa? Itu bukan mimpi. Dia terkejut lah. Dia macam boleh faham lah. Sebab dia boleh faham lah. Dia pun selalu kena lah? Dia setiap yang cerita pasal hempap tu, dia lah yang selalu kena. Oh. Man tu. Kena hempap tapi kau tak boleh nak cakap apa-apa tau. Selalu orang-orang yang kena macam tu, dia bukan mimpi just apa, tapi dia memang kena benda tu. Macam nak baca apa-apa memang susah. Tapi usaha lah. Tak, macam tu lah. Kan? Lepas tu, sini tak habis sini lah. Sebab, tapi ni last lah. Okay. Lepas tu, beberapa hari lagi. Boleh. Lepas beberapa hari lagi, waktu tu still bulan puasa lah. Kita orang pergi lepak tau. Waktu tu, Moreh kan orang selalu pergi Boleh kot? pas tarawih. Kau tanya aku kan? Aku tak ada. Pas tarawih tu, orang akan pergi makan apa semua tu, orang pergi Moreh. Nasib betul. Tak kau pergi sahur. Kita orang Moreh memang lama lah, sampai pagi lah. Oh ya, lepak ah. Macam lepak lah. Lepas tu, kita orang pergi macam mana lepak kat tepi-tepi pantai. Pantai macam tu lah. Healing lah, kira healing lah. Lepas tu borak macam lelaki-lelaki selalu borak agama. Lelaki-lelaki suka borak agama. Oh. That's a new thing. New thing? New thing Yo, lah. that's common thing. Borak macam tu lah. Lepas tu bila dah habis tu, tiba-tiba aku tengok muka member aku dah macam pelik lah. Aku macam seronok lagi dengan cerita orang. Tu dia macam, dah Ali, jom lah balik Ali. Cakap macam tu. Macam dah sedap hati lah. Macam apa hal? Bila dah naik motor tengah on the way balik tu, dia orang kata dengar bunyi ayam. Yang dia orang nampak apa kertas ke kotak duduk atas. Kita orang duduk tepi pantai. Dia macam mana nak cakap lah. Jangan stres. Dia macam ada tak stres. Dia macam ada land tu baru pantai. Oh, okay. Kita duduk situ lah. Ada curam. Ada curam lah. So memang nampak lah kotak tu. Oh, kotak tu atas laut? Atas pantai? Atas laut. Atas air? Ayam tu mana? Ayam tu tak ada pun kat situ. Tak ada. Oh. Yo. Buat je lah. Keluarkan je. Okay? Lepas tu, member aku dengar bunyi ayam. Member aku seorang lagi dengar bunyi perempuan jerit. Aku kat situ tak dengar bunyi apa-apa pun.
So kau lah perempuan tu. No. No. Aku je dengar je cerita diorang. Tak ada pun aku menjerit kat situ pun. Oh tak ada. Tak ada. Okay. Oh so tak dapat figure out lah bunyi tu dari mana. Tak. So diorang ajak kau balik sebab diorang seram over bunyi tu lah. Hmm. Kenapa kau tak dengar? Itu apa? Maksudnya benda tu memang tak semua orang boleh dengar kot. Oh iyalah kot. So, Aku tahu. sebab kalau semua dengar, maksudnya benda tu memang ada kat situ lah. Tapi sebab Kalau- member aku je yang dengar. Kat kita punya Puncak Alam ni, aku tahu kat mana location dia, dekat tepi tasik. Pokok-pokok yang macam berambut kat tepi pasir, tasik tu. Memang ada lah yang kat situ je. Dia memang kat situ je spot dia. Sebab tu lah member aku yang boleh nampak tu, dia kata aku jangan lepak situ lah. Memang benda tu kat situ, tu tempat dia. Dan kan sini dulu banyak anjing. Oh, sekarang pun. Tapi tak ramai pula, tak banyak. Lepas tu kan anjing tu pernah, kita orang waktu tu dekat foyer, anjing tu pernah duk apa? Bug. Abang. Menyalak. Benda tu menyalak dekat something yang semua orang tak nampak. Kita orang ramai tengah nak main angklung. So macam semua tengok. Macam menyalak kan. Kan mengganggu kan. Betul tak ada apa pun yang dia nak ni jalak kan. So kita orang decide untuk balik lah. That is the end of it. So, Secara sedihnya kita akan mengakhiri kita punya borak seram. Borak semula seram Lee. so sebenarnya cerita aku dengan ni dia ada ni. Dia ada baki-baki dia tapi Okay, kau sambung tak part 2. tak cerita lah. Part Tu 2. nanti lah. Okay. Tengok lagi podcast. Tengok next podcast. Okay, kembali lagi dalam. Kembali lagi dalam Borak Semula. Thank you for watching and Bye guys. bye-bye. Hey. Hey. Oh, baik tu.